Kalau yang moden ni dia pakai bateri saiz besar tau dekat bahagian dalam. Jadi bila waktu malam dia boleh nyala lebih lama. Dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Kalau korang nak cari lampu solar, korang boleh cek yang model hitam ni. Harga bajet tapi lampu korang dapat saiz besar macam ni. Yang ni lampu solar. Kalau korang pakai lampu ni tak payah nak risau bil elektrik dan tak payah nak risau untuk buka tutup switch. Sebab lampu ni dia akan automatik nyala bila waktu malam. Bila dia detect je tak ada matahari, tak ada cas yang masuk, dia akan terus nyala dengan sendiri. Yang ni saya dah repeatkan untuk kali kedua. Sebelum ni saya pasang dekat sini, cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh cover kawasan yang luas dan dia boleh nyala lama tau. Dia boleh maintain cerah macam ni lebih dari 12 jam. Lampu ni sesuai untuk korang gantung dekat dinding rumah macam ni atau korang gantung dekat tiang lampu sebab dia ada bagi bracket putih macam ni. Mudah untuk gantung mana-mana. Kalau gantung dekat tiang lampu, korang boleh jadikan lampu jalan utama. Gantung je lampu ni, tak payah nak buka tutup switch, lampu automatik. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis harga bajet tapi kualiti besar macam ni, lampu terang, lampu LED banyak, jenis pakai reflektor, bateri pula saiz besar, boleh nyala lebih dari 12 jam. Korang boleh cek lampu ni dekat link video. Yang model ni harga bajet tapi sangat baloi.